Dan alhamdulillah sepanjang proses penanaman calon ketiga-tiga parti yang bertanding telah menunjukkan sikap yang profesional dan memberi kerjasama kepada pasukan keselamatan dalam mengawasi keselamatan dan ketenteraman awam. So apa yang kita lihat tadi, kehadiran menyokong parti masing-masing lebih kurang berjumlah untuk Barisan Nasional anggarannya lebih kurang 1,500 orang, untuk Jabatan Nasional 1,000 orang, dan juga untuk PSN lebih kurang 150 orang. Dan untuk PDRM kekuatan pada pagi ini kita telah memperuntukkan 778 pegawai dan anggota untuk memantau dan mengawasi keselamatan proses penanaman calon DUN N48 ini. Sehingga yang tamat tempoh pendaftaran calon ini, alhamdulillah tidak ada isu-isu yang tidak diingini berlaku ataupun insiden-insiden tidak diingini berlaku, dan mungkin berlaku sedikit technical issue di dalam Dewan, itu pun telah diambil tindakan oleh pihak TNB, dan proses berjalan dengan lancar dan seperti yang kita jangkakan. Alhamdulillah.